tak boleh. Tak boleh nak terima zakat di atas rasa fakir. Kata dia mampu, katalah mampu buat dua kerja. Pagi kerja lain, malam kerja lain. Tapi dia malas lah. Sebab dia malas tu dia jadi dia termasuk dalam golongan miskin. Jadi apa status dia sebenarnya? Dia syaratnya pekerjaan ni tak boleh kita nak hukum buat dua pekerjaan, kena kita tunaikan hak. Baliknya kita kerja ni berapa sehari pekerjaan yang kita mampu lakukan. Malam bukan hak untuk bekerja malam. Hak malam untuk istirahat. Berlaku di atas balik lah. Mana siang hari je lah kita boleh kerjanya. Tapi kalau macam siang hari tu ada kerja yang lagi bagus yang dia tak nak buat sebab kena malas, tak boleh. Tak boleh terima zakat ni. Tak masuk daripada golongan fakir. Maknanya kerja yang buat tak boleh part time tu betul lah. Kerja yang buat tak boleh dua kerja tu betul lah. Syarat tak lagi. Maknanya salah satu syarat lagi tak boleh malas lah. Sebab tu kata pekerjaan yang memadai daripada hajat dia. Masalah hajat dia itu makanan ke, pakaian ke, tempat tinggal ke, dia memadai daripada hajat. Dia menepati sebagaimana hajat dia. Dipanggil dengan layak lah, pekerjaan yang layak dengan dia. Kalau dia ni umur kita kata 40, apakah pekerjaan yang layak dengan dia? Kalau kerana dia malas, tak boleh lah. Pekerjaan yang layak bagi dia. Kalau kita kata dia tu orang yang lebay, tak layak bagi nak sapu sampah, nak kerja bandaran, tak layak. Orang yang apa? Kalau kita dia tu orang yang lebay lah. Alim. Oh, alim. Orang alim ke. Jatuh imej. Jatuh imej tak boleh. Tak boleh. Tak layak bagi dia nak kerja. Kau jadi belagak tu kan tak? Syarat letak dah kerjaan yang layak bagi kita tu. Ada satu daripada syarat lagi, mana usaha ni usaha yang layak bagi kita. Alama yaliku bihi. Pekerjaan yang layak dengan keadaan dia. Pekerjaan yang layak bagi keadaan dia. Yang keduanya miskin. Mereka yang ada harta dan ada usaha, ada pekerjaan,
yang memadai pekerjaan tu daripada hajat dia, tapi masih lagi dia tak cukup. Masih lagi tak cukup. Jadi kita kata dia sehari dia perlu berada 10, tiba-tiba hanya dia dapat 7. Pada sehari dah dia perlu berada RM10, dia dapat 7 ringgit saja. Mereka yang ada harta ataupun pekerjaan, ya, tetapi masih tak cukup. Tadi yang tadi tu harta tak ada, pekerjaan pun tak ada. Ini harta ada, usaha ada, tapi tak cukup lagi. Yakov fine. Yakov. Tahu Yakov. Yakov maksudnya maknanya daripada jatuh berlaku lah. Maksudnya mau kami kepada dia. Yakov kulu Kulu min huma mauqi'an min kifayatihi wala yakfihi. Ini wajib zakat tak? Tak lah. Tak wajib zakat. Bagi miskin ni memang tak wajib zakat. Miskin ni walaupun dia ada harta apa tu, yang zakat fitrah tau. Ada harta berlebihan untuk diri dia dan keluarga. Mesti lebih daripada tanggungan dia. Dia dah tanggungan. Walaupun dia ni miskin. Kalau dia lebih daripada tanggungan dia, maka wajib Ya. Yakfi Ustaz? Kalau yakfi Wala yang tidak memadai. tak ada. Lepas tu dia minta awak zakat. Dia tak kira rumah. Rumah tu dia rumah, pakaian dia. Tak. Itu pada tetap dinamakan dia miskin lah, sebab benda tu keperluan asasi dia. Walaupun dia kata dia ada rumah ataupun dia ada tanah, itu dia panggil keperluan asasi dia. Masih lagi dikemasuk golongan fakir ataupun miskin. Taklah kita kata orang yang fakir ni, orang yang miskin ni mestilah orang yang tidak ada rumah. Bukan istilah macam tu. Kereta tak? Kereta. Pada keperluan kereta tak mesti orang yang tak ada kereta, yang orang miskin pun ada kereta pun. Tapi yang layak lah dengan dia. Mestilah kereta yang murah pun Ustaz. Kereta buruk pun. Takkanlah kereta Mercedes pula, Proton baru. Macam orang kerja makan gaji Ustaz, dia kira sebulan susah nak tengok hari-hari ni. Kalau sebulan daripada sebulan tu dia pecahkan tiap-tiap hari berapa dia dapat. Mana dia mampu lah beli kereta dengan beli rumah daripada gaji tu. Tapi berhutang lah. Berhutang lah, tapi bila dah potong bulanan tu memang tak cukup sebulan tu untuk makan pakai dia. Mana dia miskin lah. Tak, dia kira kaya sebab dia berhutang. Dia berhutang tu tak, dia tak miskin. Tak miskin. Ni kalau tak berhutang dia mampu. Ni tak berhutang pun tak mampu. Tak berhutang ni tak mampu. Berhutang tu dia kira kaya lah. Dia mampu hutang ni. Sebab dia mampu Kita tak cukup. Hutang tu dia kaya kan lah. Tahu. Kaya lah kita. Kita semua orang kaya ke mana? Banyak hutang. Wajib zakat itu. Tak jadi zakat. Yang ketiga yang Ayo sampai ni. Amir ini yang dilantik. Amir ini yang dilantik oleh kerajaan. Dia tak boleh kita nak lantik engkau jadi amir aku. Suka-suka. Ataupun presiden nak lantik jadi amir zakat. Tak boleh. Pemungut zakat. Presiden tu pemerintah. Dia kenanya kerajaan melantik. Dan kita kerajaan kuasa kan ni majlis agama lah. Dilantik oleh kerajaan. Dilantik oleh kerajaan. Parti politik tak boleh. PAS tak boleh nak lantik amir dia, tak boleh.
Jika lepas lantik, UMNO tak nak bayar zakat. Tak boleh nanti ambil dia tak boleh. Kalau wakil terima zakat tu lain. Itu lain lah. Dia wakil terima zakat. Tipu Ha? Wakil terima. Yalah kita nak bagi kepada fakir miskin. Dia nak bagi kepada hantar wakil terima fakir miskin. Hantar bagilah kepada fakir miskin. Itu lain lah. Wakil tu syarat balik semuanya kan? Syarat ni syarat semua lah. Anda kalau ada suruh anak dia wakil boleh lah Anak dia wakil boleh. Anak dia wakil. Anda jadi wakil. Kena syarat mestilah. Orang yang jadi wakil tu, itu syarat cukup lah. Balik apa yang dia panggil melakukan tasarruf. Bukan mesti kena faham zakat tu tak ya? Enggak. Mesti balik, bukan orang gila, bukan orang bodoh. Merdeka. Itu orang wakil. Jadi ambil ni tak boleh kita nanti. Berarti lah. Yang masjid contohnya. Yang masjid tak boleh nanti. Tak boleh. Yang betul bagi ke ambil masjid. Habis kadang-kadang orang bagi zakat ni, kadang-kadang dia bagi kepada surau. Ambil surau. Tak boleh. Tak boleh. Atas rasa lain. Kalau dia atas rasa nama Amin, tak boleh. Sebuah duduk di Suria, di Mesir. Kalau di Suria persatuan dia kutip zakat bagi kepada pelajar yang miskin lah. Atas rasa Amin. Rasa lain mana boleh. Rojoklah kita mana pun. Amin ni tak boleh. Tak boleh kita lantik. Dia kena pemerintah lah yang memimpin hal kita. Kalau negara seperti Thailand dia tidak ada pemerintah bukan Islam, mana orang yang merentah mentadbir agama tu tak boleh. Mufti. Ada mufti dia ke majlis agama dia, itu dia nanti amir dia. Besar kita bagi kepada amir. Kalau lah amir tu boleh dilantik, semua nak jadi amir sebab amir dapat zakat. Dia dapat berapa amir kalau amir sekarang ni? Yang Selangor tu, yang Kelantan tu, dia satu orang tu dia dapat berapa? 4% daripada zakat yang diambil. 4%. Kadang-kadangnya imam tu kadang-kadang dia berkelahi dengan imam muda. Pula Imam tua dengan imam muda. Dia sekali ke dalam satu Korea kampung untuk Korea tu, sebab Kelantan dia keadaannya semua dia yang dilantik imam itu sebagai amir zakat. Potong income lah. Dia dilantik jadi imam tu, semuanya automatiknya dilantik amir zakat. Kalau sini tak. Sini imam lah. Amir tu ganti lain. Negeri Johor je juga, amir tu lain. Imam saja jawatan, tapi bukan automatik. Kalau Kelantan tidak. Bila dilantik imam, masjid tak kira masjid kampung ke asalkan masjid. Masjid kampung ke bandar, masjid daerah ke apa, dia lah sebagai amir. Jadi kadang-kadang berlaku penisihan antara imam muda dengan imam tua. Dia lah berlaku sebab dia akan dibagikan kawasan. Ini sama-sama dia bagi lah. Ini kawasan kau, ini kawasan tu. Mana kalau orang nak pergi bayar zakat, tengok apa dia punya alamat mana. Ni kau bayar sana. Buat betul. Sebab imam, dia kata imam, dia kena banci tau. Dia kena banci ahli Korea tu berapa orang. Jenuh. Berapa orang dia kena banci. Kau majlis agama nak tengok. Laporan. Kan. Itu yang dapat kepada dia tu. Di sini tak tahulah berapa amir sini dapat yang kerajaan bagi berapa peratus daripada pemasukan zakat. Amir ni mereka yang dilantik
Maka dilantik oleh imam di atas memungut zakat dan memberi zakat kepada asnaf. Nanti oleh imam Ustaz. Dilantik oleh imam. Imam apa? Dia akan mengambil zakat, memungut zakat dan memberi zakat kepada asnaf. Dia termasuk dalam bawah amin ni. Termasuk juga orang yang mencari asnaf, dia masuk lah. Dia panggil sa'i, orang yang cari siapa dan yang mencari asnaf. Berapa orang kan asnaf dalam kampung ni. Termasuk dalam kata amin tu. Tu dilantik oleh siapa? Apa dia? Sa'i. Kerajaan lantik lah. Dia tugas dia bukan dia tu duduk di kaunter zakat saja. Ada kerjanya. Ada yang kerjanya banci berapa orang kah yang wajib zakat? Dia kaya lah. Itu pun termasuk daripada kata amin. Di bawah amin tu banyak. Ni Pak Kerani yang menulis. Dia nak kerja zakat lah. Ada lah Sa'i. Sekarang ni dah rajin. Sekarang ni tak tahu lah. Tak mendengar. Ya. Kan dia Buat macam ni dia datang rumah-rumah. Ha? Dia buat macam ni. Ada kan rumah kalau rumah banci. Kalau lantai tu Dia banci apa ni? Asnaf ke orang yang kena zakat? berapa orang? Kalau jalannya zakat fitrah lah. Baliknya zakat fitrah lah. Dia banci zakat fitrah baliknya. Bukan zakat lain pada fitrah. Ini zakat fitrah. Dia bancinya pada keluarga ni ada berapa orang. Rumah ni ada berapa orang. Dia banci dia lah. Satu kampung. Satu kampung. Yang buat kerja tu seorang tu. Allah. Satu tu. Itu ya, kalau Kelantannya punya imam tu lah. Imam dah. Imam tu sebagai terima zakat, dia sebagai banci. Dia tak orang, bukan orang yang lain lah. Maksudnya semua negeri ada Ustaz. Semua negeri ada. Ya. Sebab dia statistik dia akan keluar. Sepatutnya hasil collection guna dengan macam tu. Dan habis lepas raya dia tengok kurang. Tempat ni katanya dapat collect 1 juta kan, tak sampai 1 juta. Maksudnya dia kata dia tahu orang ni sepatutnya bayar kat sini tapi dia bayar kat kampung. Dia tulis lah. Dia boleh kesan maklumat dia. Dia tahu dia ni. Tak tahulah terperincinya amil di sini je ni. Takutnya orang yang sahih tu orang lain tak tahu. Kalau Kelantan Maman orang yang banci tu imam tu sendiri, imam masjid tu. Dia banci. Tak ada orang tahu. Banci. Apa dia banci? Banci memang apa dah. Dia kampung dia kenal dia orang dia lah. Tahu siapa lah. Kerja ada kerja tahu kan. Tahu dah lah orang tu miskin. Nanti tahu kan. Dia ni boleh tahu siapa dia bayar ke dia siapa tak bayar. Dia tahu. Dia wajib tak bayar tempat dia tinggal. Kalau duduk Kelang bayar kat Salam tak boleh. Di tempat kita tinggal ke tempat kita cari sumber pendapatan? Tempat kita mungkin di mana untuk mungkin kita. Oh, bukan tempat kita cari apa hasil. Kalau itu Kalau bayar ke tempat lain jadinya dekat sah tu. Kalau ikut jumhur para kaum asal kita memang haram. Haram. Kita pindahkan sah kita keluar zakat. Haram kita pindahkan zakat kepada tempat yang lain. Walaupun kampung sebelah. Walaupun kampung sebelah. Melainkan tak ada dah orang yang miskin dalam kampung kita, mana boleh lah kita bawa ke sana.
Termasuk dengan amil juga orang yang membahagikan zakat. Membahagikan zakat kepada fakir miskin. Dibagikan zakat. Ni zakat engkau, ni zakat engkau, ni zakat engkau. Qala ta'ala mu'allafati qulubuhum.